Langkawi bukan pulau biasa. Langkawi ialah pemata Kedah. Langkawi ialah wajah pelancongan Malaysia. Langkawi ialah nama negara yang dikenali di seluruh dunia. Namun hari ini rakyat bertanya, mengapakah pulau yang mengangkat nama Malaysia ini masih dibelenggu isu yang sama setiap tahun? Apabila tuanku menyentuh soal Langkawi, infrastruktur, jeti, feri, status bebas cukai dan hubungan antara kerajaan, maka itu bukan sebutan biasa. Itu peringatan, itu satu teguran berhemah, itu isyarat jelas bahawa masa yang bertindak adalah sekarang. Jangan jadikan titah tuanku sekadar catatan di dalam handset. Jangan biarkan ia dipuji di dalam dewan tetapi sepi di luar dewan. Titah mesti dijawab dengan keputusan. Titah mesti dibalas dengan tindakan. Titah mesti diterjemah menjadi hasil. Yang berhormat Tuan Speaker, tuanku menegaskan bahawa masalah rakyat mesti diselesaikan melalui pelbagai agensi. Saya menyokong penuh titah tersebut kerana rakyat hari ini letih melihat Jabatan A menyalahkan Jabatan B, agensi B menunggu agensi C, dan akhirnya rakyat terus menunggu. Rakyat tidak peduli fail berada di meja siapa. Rakyat tahu masalah selesai. Jika rumah rosak, rakyat mahu bantuan. Jika jalan berlubang, rakyat mahu diturak. Jika lesen lambat, rakyat mahu dipercepatkan. Jika masalah timbul, rakyat mahu penyelesaian. Sistem penyampaian kerajaan mesti bergerak sepantas masalah rakyat datang. Yang berhormat Speaker, tuanku menyentuh konsep federalisme dan hubungan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Ini bukan isu kecil. Ini adalah pembinaan negara. Malaysia tidak akan kukuh jika negeri-negeri hanya diingati semasa pilihan raya sahaja, tetapi dilupakan ketika memerlukan bantuan pembangunan. Kedah adalah negeri dalam persekutuan. Maka hak Kedah bukan ihsan sesiapa. Ia hak yang wajib dihormati. Semakan kadar cukai tanah yang masih menunggu kelulusan wajar dipertimbangkan segera. Jangan biarkan permohonan negeri tergantung tanpa kepastian. Yang berhormat Speaker, realiti di Langkawi hari ini amat jelas. Masalah feri menghantui rakyat dan pelancong. Jadual tidak menentu, kegerapan tidak mencukupi pada waktu tertentu. Terminal perlu dinaik taraf, kos perjalanan memberi tekanan dan keyakinan pelawat boleh terjejas jika isu ini berulang. Bayangkan seorang pelajar yang perlu ke tanah besar untuk meneruskan pengajian terpaksa menunggu jadual berubah. Bayangkan juga seorang pesakit yang perlu rawatan susulan tetapi perjalanan menjadi beban. Bayangkan juga peniaga kecil yang menunggu pelanggan tetapi pelancong membatalkan perjalanan kerana akses yang menyusahkan. Bagi sesetengah pihak, ianya hanya statistik. Bagi rakyat Langkawi, ini adalah kehidupan yang sebenar. Langkawi dikenali sebagai pulau bebas cukai. Status ini bukan sekadar jenama pelancongan tetapi nadi ekonomi rakyat. Apabila pelancong datang membeli belah, hotel penuh, restoran hidup, e-hailing bergerak, bot pelancong beroperasi, peniaga kecil berniaga dan pekerja mendapat pendapatan. Lihat contoh dunia seperti di Dubai. Membina ekonomi global melalui dasar mesra cukai dan pelaburan. Hong Kong menjadi destinasi membeli belah antarabangsa dan juga Jeju Island diperkasa melalui insentif pelancongan dan akses cekap. Jika tempat lain memahami konsep insentif ekonomi, mengapa Langkawi telah lama menyumbang kepada negara
seolah-olah dibiarkan kehilangan kelebihannya sedikit demi sedikit. Saya tegaskan, melemahkan status bea cukai Langkawi bererti melemahkan periuk nasi rakyat Langkawi. Tuan Speaker, Wabid Yang Berhormat Speaker, maaf. Kita sedang menuju tahun melawat Malaysia 2026. Jika benar negara serius mahu menarik jutaan pelancong, maka Langkawi mestilah berada di barisan hadapan. Kerana Langkawi sudah ada segalanya. Pantai yang indah, geopark bertaraf dunia, budaya yang unik, rakyat yang mesra dan nama yang sudah terkenal. Tetapi keindahan saja tidak mencukupi jika akses menyusahkan. Keindahan saja tidak cukup jika promosi lemah. Keindahan saja tidak cukup jika dasar ekonomi tak menentu. Jika Langkawi dipandang enteng hari ini, negara akan membayarkannya harganya hari esok.